Tadi aku cakap dengan suami aku, sayang, boleh tak I nak buat satu video, which is I nak buat video yang I nak cakap kat Perdana Menteri, letaklah jawatan. Lepas tu suami I cakap lah, kalau you buat, mesti you kena kecam. Tapi sebagai rakyat, I have my own voice juga. I berhak bersuara juga. Sampai bila I nak kena rasa kecaman just untuk I suarakan apa yang I rasa? For me, kepada Perdana Menteri Malaysia, awak letaklah jawatan. Sebab sebelum saya jadi psycho, sebelum rakyat-rakyat semua jadi psycho, apa kata awak letak jawatan? Sebab kami rasa macam tidak aman, kami rasa tidak tentram di bawah pentadbiran awak, di bawah kerajaan Anwar Ibrahim. Jadi dengan segala hormatnya, sila letak jawatan. Kalau saya cakap kasar, kau letak jawatan sekarang? Saya rasa tak macam tak hormat Perdana Menteri. Sebelum saya jadi psycho. Okay guys, saya nak bagi tahu anda, untuk situasi sekarang ni, bukan hanya golongan B40 yang terima kesan buruk daripada hasil kerajaan punya pentadbiran hari ini. Malah golongan M40 dan T20 juga turut terkesan dengan keadaan ekonomi sekarang. So jadi, janganlah ada sikap denial di mana memang apa yang berlaku hari ini adalah satu kegagalan daripada sistem pentadbiran yang ada hari ini. Nevertheless, saya agree dengan adik ni tersebutlah kata-kata dia. So, bagaimana dengan anda? Setuju?